Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat bertemu kembali di laman Herbahatku. Tapi kali ni Kak Syima tak nak cerita pasal pokok lah pula ya. Kak Syima nak cerita sesuatu yang agak nostalgik ya, iaitu kenangan arwah mak dulu, iaitu koleksi Pyrex, vintage ya. Dulu tu masa tahun pertengahan 70-an, arwah mak dia beli Pyrex. Masa tu tengah viral lah, orang kata tengah trending lah, Pyrex made in England ya. Dia main kutu dengan kawan-kawan dia beli beberapa set, dapatlah dia beli beberapa set, dan setiap kali raya dia tukar-tukar lah set. Kali ni Autumn Glory, tahun depan Raya Haji pula June Rose. Jadi setelah arwah mak meninggal, kami adik-beradik pakat-pakat lah bagi-bagikan penggal mangkuk tu. Jadi Kak Syima pilih design Autumn Glory. Ni design Autumn Glory ya. Dia ada beberapa design yang Kak Syima ingat. June Rose satu, gambar bunga rose, satu lagi Country Spice, dan satu lagi Chelsea Blue. Jadi bila raya tahun ni, Kak Syima pun keluarkan koleksi arwah mak ni dan pakai untuk hidangan hari raya. Inilah dia beberapa item yang arwah mak berjaya beli ya, walaupun dia seorang suri rumah tangga. Dia pakat-pakat dengan kawan-kawan dia main kutu, dia beli. Ni mangkuk kaserol. Sebenarnya banyak lagi item yang dijual, tapi yang dia beli inilah mangkuk kaserol. Pinggan, orang kata dulu pinggan untuk makan mihun ke mie ke ya, salad ke, pinggan makan nasi. Okey, pinggan makan nasi. Ini makan sup ataupun pinggan gulai. Pinggan kuih ya, dan cawan. Cawan ni dia ada 6. Itulah dulu perkongsian Kak Syima mengenai dengan koleksi kenang-kenangan arwah mak ya, iaitu Pyrex made in England. Okey, bye, assalamualaikum.